bukankah lebih baik kalau bersama jangan masuk dalam pilihan raya kali ini, tunggu sampai kamu kuat dulu kemudian baru kamu masuk. Sebabnya ialah matlamat kami masuk dalam pilihan raya negeri Johor bukan semata-mata untuk kemenangan. Kita naklah yang 15 orang ini menang. Kita nak mereka jadi wakil rakyat supaya Johor boleh ada pembangkang yang kuat. Betul. Tapi kita ada matlamat yang jauh lebih besar daripada itu. Buat pertama kali dalam 20 tahun lebih saya mengenali politik, saya rasa kita ada peluang yang baik untuk tanam benih yang baik untuk masa akan datang. Benih itu lebih penting daripada segala-galanya. Benih apa yang kita nak tanam ni? Saya sebenarnya sudah bosan kalau politik di Malaysia ini dari satu tahun ke satu tahun, politiknya ialah mengenai A lawan B. Melayu lawan Cina. Melayu lawan India. Bukan Melayu lawan Melayu. Anwar lagi hebat daripada Zahid. Zahid lagi hebat daripada Najib. Haji Hadi hebat mengalahkan semuanya. Saya dah bosan semua itu. Sebab bila kita berterusan dengan cara ini, akhirnya emosi rakyat itu akan terus ditunggang. Itu memberi senjata kepada ahli politik dan parti-parti politik supaya mereka tak payah kerja kuat dan tak payah takut kepada wakil rakyat dan parti politik. Sebab parti politik tahu sampai sahaja pilihan raya kita curah minyak kita bakar. Yang UMNO bakar, yang BN bakar, yang PN bakar sebelah Melayu. Yang sebelah PH pula curah minyak bakar. Bakar kalau tak undi DAP, kalau tak undi PKR, tak undi PH, nanti Melayu ni berkuasa. Yang Melayu kata kalau tak undi Melayu, nanti Cina berkuasa. Sampai bila kita nak jadi macam ini? Terutamanya, yang ini mungkin jarang orang dengar. Terutamanya kerana kita tahu bahawa jumlah penduduk bukan Melayu akan semakin berkurangan daripada satu tahun ke satu tahun. 20 tahun daripada sekarang, kita tak banyak pun kerusi-kerusi parlimen yang majoriti penduduk bukan Melayu. Baik Cina, baik India. Sebahagian besar daripada kerusi parlimen adalah majoriti Melayu. Jadi yang Melayu kau nak takut apa? Yang Cina, sampai bila kita nak dengar kepada permainan DAP bahawa kita semua kena bersatu di bawah DAP kerana hanya DAP yang boleh bagi dan hantar wakil rakyat Cina ke parlimen. 20 tahun lagi, DAP nak cari 10 kursi majoriti Cina pun payah, saudara-saudara. Kalau orang Cina, orang India terus makan umpan itu, bila sampai 20 tahun daripada sekarang, bila jumlah kerusi majoriti bukan Melayu sangat berkurangan, takkan masa itu baru nak cari parti lain. Takkan masa itu baru DAP masih nak kekal dengan DAP kerana permainan DAP dan PH ini pada pandangan saya sampai bila-bila tidak boleh memenangi undi daripada pengundi Melayu. Yang kita perlukan ialah satu benih yang boleh dapat undi yang mencukupi. Daripada Melayu pun dia dapat mencukupi. Daripada Cina pun dia dapat mencukupi. Daripada India pun dia dapat mencukupi. Bila dia dapat sikit daripada setiap satu kaum, orang Melayu tak boleh kata dia menang sebab Melayu. Orang Cina tak boleh kata dia menang sebab Cina. Akhirnya pengundi akan kata, kalau calon itu dia Melayu ke dia Cina ke dia India, pengundi akan kata dia menang sebab rakyat Malaysia yang Melayu, Cina, India undi dia. Orang lain tak berani buat, tak apa. Kalau DAP tak berani buat, tak apa. MCA tak berani buat, tak apa. UMNO tak nak buat, tak apa.
Tapi bagi ruang kepada saya, Nick dan budak-budak muda dan calon-calon kita, buktikan bahawa bermula daripada pilihan raya negeri Johor ini, kita akan dapat undi yang mencukupi daripada orang Melayu, kita akan dapat undi yang mencukupi daripada orang Cina, kita dapat undi yang banyak daripada orang India. Itu menjadikan calon-calon kita ialah calon yang mewakili semua rakyat Malaysia. Kalau kami berjaya laksanakan ini, tak kisahlah 1 tahun daripada sekarang, 5 tahun daripada sekarang. Saya nak sebut kepada semua rakyat Malaysia yang menonton, pada pandangan saya, itulah ubat yang paling mujarab untuk kita hapuskan politik perkauman di negara ini. Jadi kami tak minta banyak kepada pengundi-pengundi di Johor esok, yang Melayu, yang Cina, yang India. Kami tak minta banyak. Kami hanya minta 1 undi daripada seberapa ramai orang Melayu, Cina, India, supaya kami tak hilang deposit. Itu saja. Saya nak buktikan ada satu parti yang hanya berusia 50 hari, tapi ada keberanian yang tidak ada pada parti-parti lain yang ada daripada zaman Merdeka, yang ada daripada zaman 60-an, yang ada Perdana Menteri. Kami parti orang biasa, tapi paling kurang kami berani cari jalan untuk kita selesaikan masalah yang memecah belahkan orang kita berpuluh-puluh tahun. Kalau kita berjaya buat itu esok, insya-Allah itu akan menghantar isyarat yang jelas kepada parti-parti dinosaur yang besar ini. PH, BN, PN. Mereka sekarang semua tengah bersukaria. Dia kata, Allah, budak-budak kuning, DG demam kuning tu biarlah, dia akan hilang deposit. Lepas ni matilah. Kalau kita tidak hilang deposit esok, kalau contohnya kita ada yang kalah pun tapi nombor 2 ataupun rapat dengan pemenang, dan kalau Allah izinkan ada 2-3 orang calon-calon kita yang menang, maksudnya saudara-saudari, maksudnya Anwar Ibrahim, Zaid Hamidi, Anthony Loh, Nga Komeng, Hadi Awang, mereka semua ini kena berfikir, benda ini benda yang tidak pernah dijangka akan berlaku. Macam mana parti yang 50 hari boleh dapat keputusan macam ini? Sebab Rafizi ni budak je, dia bukan ada apa. Nick ni budak je, dia orang semua ni budak-budak. Macam mana pengundi di Johor boleh bagi undi sedemikian rupa? Mereka terpaksa terima hakikat bahawa masa depannya ialah pengundi-pengundi di Johor hantar isyarat yang jelas. Kita dah nak hentikan perkara mengarut yang dibuat oleh parti-parti ini. Isyarat itu mesti datang daripada orang Johor. Daripada Johor, mereka dapat lihat bahawa sebenarnya apa yang dibawa oleh Bersama dan Kancil sebenarnya mendapat sokongan yang besar daripada pengundi-pengundi. Sebab itu walaupun mereka hanya 50 hari, dia tak hilang deposit, dia dapat bersaing dengan baik, dan kita doakan dia juga ada yang menang 2-3 kursi. Jadi kepada semua yang mengikuti kami, masih lagi ada masa sebenarnya untuk beritahu, yakinkan kepada kawan-kawan semua. Kita tidak masuk kerana kita nak kuasa. Kita tahu bahawa perjalanan ini cukup panjang. Kita tahu bahawa besar kemungkinan kita terpaksa melalui perjalanan yang sunyi. It's going to be a very lonely journey. Kami faham. Tapi saya ingat untuk generasi akan datang, kita mesti ada orang yang berani buat keputusan seperti ini, yang mula menanam benih, supaya benih ini pokoknya tumbuh, supaya di masa akan datang politik Malaysia, pimpinan Malaysia, dia tidak boleh lagi melaga-lagakan rakyat,
supaya mereka dinilai 100% daripada kemampuan mereka menguruskan rakyat dan membawa kebajikan kepada rakyat. Supaya di masa akan datang, bila tidak ada lagi politik yang melaga-lagakan rakyat, mereka tidak boleh berselindung di sebalik politik perkauman untuk menutup rasuah, untuk menutup hipokrasi macam Syukri cakap tadi, untuk menutup pembohongan sesama mereka. Supaya rakyat akan terus dapat pilihan dan memilih yang terbaik daripada kalangan-kalangan kamu supaya dapat menguruskan negara ini dengan lebih baik, kerana cabaran kita di masa akan datang adalah jauh lebih hebat daripada yang ada sekarang. Jadi saya berdoa, kita hanya mampu berdoa. Tapi dengan apa yang kita dah lalui dalam tempoh 2 minggu yang lepas, pada umur saya sekarang nak masuk 50 tahun, saya rasa tiap-tiap malam saya tidur lena dan nyenyak kerana maksudnya rakyat Malaysia dan pengundi-pengundi semuanya bijak-bijak belaka. Kalau tengok di kalangan yang adil ni, ada yang janggut putih kopiah ada. Ada yang Melayu ada yang Cina ada yang tua. Maksudnya rakyat Malaysia adalah cukup pintar untuk menilai. Jadi kita ucapkan dan doakan supaya pengundi-pengundi esok bagilah peluang kepada sebuah parti yang bernama Kancil. Esok undi 15 calon kita supaya kita boleh tanam dan benih ini boleh membesar. Boleh ke tidak? Okey. Saya tak pernah buat macam ini seumur hidup saya tau. Saya nak tutup ucapan saya sebelum mengundi dengan pantun. Okey. Sabar kan. Okey cuba. Saya pantun ni kena pause sikit, ingat balik okey. Dengar ya. Kalau tuan-puan ke Tanjung Puteri, singgahlah sebentar di Kempas Lama. Kalau tuan-puan turun mengundi, pilihlah Kancil demi masa depan bersama. Boleh? Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada semua calon-calon, semua sukarelawan. Apapun keputusan esok, saya rasa saudara-saudari sudah pun menang di hati rakyat Malaysia. Betul ke tidak? Saya jerit ayuh, saudara-saudari sambut Johor. Saya jerit ayuh, saudara-saudari sambut bersama. Ayuh! 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 Okay. Aku pun kena tarik nafas juga ni. Okay. Last sekali dah. Ayuh! Ayuh! Sekian. Sesi Nandri Vanakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita dapat keputusan yang baik esok. Terima kasih.